Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, syukur Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita untuk meneruskan saki-baki umur yang ada menegakkan Islam di dalam diri kita dan dalam masyarakat kita seluruhnya. Marilah kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang kita kecapi sekarang ini, tuan-tuan. Dan semoga kehadiran kita di masjid pada malam ini dicatatkan oleh Allah di dalam kita amalan, dan kita akan menerimanya daripada tangan kanan kita, insya-Allah. Bismillah. Kita sambung pembacaan tafsir surah yang ke-11, surah Makkiyah, diturunkan di negeri Mekah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Mengandungi 135 ayat dan bermula pada Quran kita muka surat 312 dan berakhir pada muka surat 321. InsyaAllah kita akan baca apa yang kita sampai pada minggu lepas, iaitulah cerita Nabi Musa alaihissalam mencari api ataupun cahaya ketika mana baginda dalam perjalanan bersama isteri, anak dan pembantunya bertolak meninggalkan negeri Midian dan menuju ke negeri Mesir. Bukannya macam zaman sekarang, kita naik kereta, kita ada telefon, ada GPS, jalan ada papan tanda semua, ada RNR. Itu cerita zaman sekarang. Kita pergi rasa apa ke Thailand sekalipun, insya-Allah ada tanda-tanda jalan yang kita boleh gunakan, dan berapa lagi jarak ke depan, berapa kilometer, semua kita boleh lihat berdasarkan teknologi yang ada sekarang. Tapi Nabi Musa alaihissalam meninggalkan negeri bapa mentuanya Nabi Shu'aib setelah meminta izin daripada bapa mentuanya dan diizinkan meninggalkan negeri Madian tersebut. Kisah ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, dan surah Toha yang kita nak sebut dan kita nak bincang ni, bermulanya pada ayat ke-9. Kita dah baca sikit pada minggu lepas, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadisu Musa, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad akan perihal Nabi Musa. Allah mulakan ayat sebagai kisah pertama nak diceritakan oleh Tuhan ini, kisah Nabi Musa alaihissalam, dengan uslub ataupun gaya bahasa istifham, bertanya. Sebenarnya satu gaya bahasa yang nak menarik perhatian pendengar. Itulah gaya bahasa Quran yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Nabi Muhammad SAW, dia ada gaya bahasa istifham. Jadi kita kalau kita nak bercerita dekat orang, kita pun mungkin guna kaedah yang sama. Jangan tanya orang tu, kau tahu tak cerita ni? Kau tahu tak cerita tu? Sebenarnya nak tarik perhatian pendengar. Begitulah ayat ini turun pada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala satu bentuk soalan. Hal tu maknanya adakah ataupun sudahkah. Hal ataka hadisu Musa, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad akan perihal Nabi Musa, seorang Nabi yang kira-kiranya dalam 3,000 tahun, saya ingat, sebelum Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang sangat dibesarkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani Kristian. Dipanggil Moses, kan? Prophet Moses. Dalam kitab-kitab suci mereka
ialah kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kisah Nabi besar ini Allah Ta'ala nak cerita ke Nabi Muhammad SAW. Lalu selepas Allah bertanya pada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, wahal ataka hadisu Musa tadi, wahai Muhammad, kau tahu tak? Kau pernah dengar ke? Kau tahu tak cerita tentang Nabi Musa AS tu? Maka Allah memulakanlah kisahnya dengan bukan kisah tarikh lahir, tapi kisah dia dalam perjalanan, on the way, daripada Madian sampai ke satu lembah yang suci, Wadil Muqaddas, lembah yang suci. Ta waw ya, alif maksurah, ta wa alif maksurah, tua. Nama tempat tu tua, bukan tua, ya, tua. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Kisah apa Allah nak cerita ni? Kisah Musa AS dalam perjalanan nak sampai ke negeri Mesir. Tengah jalan dia sampai satu tempat yang bernama Wadil Muqaddas, lembah suci tua. Jadi dia berehat kat situ. Dikatakan cuaca sejuk dan dia mencari api. Tiba-tiba nampak di kejauhan sana, dia nampak ada cahaya api bersinar-sinar, berkelip-kelip. Maka dia pun berkatalah kepada rombongan dia yang terdiri daripada anak, isteri dan pembantu dia, Umkusu, kamu duduk diam-diam kat sini, berhentilah kat sini. Inni anastu nara, aku sesungguhnya melihat ada api. La'alli atikum minha biqabasin, moga-moga aku dah pergi ke depan sana dapat api. Apa orang panggil? Api ni maknanya kalau kayu api tu sepotong kayu api ke, ataupun orang pakai obor ke, orang tua-tua zaman dulu kan bakar. Tu jalan malam-malam. Zaman sekarang orang ada torchlight. Zaman dulu orang ada jamu, apa nama tu. Dia nak bawa balik lah nanti. La'alli, moga-moga ni makna tanda tidak pasti. Sebab dia pun tak tahu kat depan tu dapat ke tidak kan benda tu. Dengan api tu nanti boleh digunakan untuk memanaskan badan dan untuk keselamatan lah. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku dapat petunjuk jalan. Dia dah jumpa orang, dah boleh tanyalah orang, insya-Allah. Ada rombongan, dan ulama tafsir mengatakan kira-kiranya api itu milik macam pemilik gembala-gembala kambing seumpama itulah. Lokasi lembah tua ni ialah di semenanjung Sinai sekarang. Itulah sebabnya tuan-tuan, Yahudi sekarang bersungguh sangat nak kuasai Palestin dan semenanjung Sinai itu. Dulu dia orang dah jajah dah. Lepas tu perjanjian damai dengan Mesir tu dia bagi balik semenanjung Sinai. Tu pasal sekarang Mesir dapat kuasa balik lah. Perjanjian damai itu menjadikan Mesir kena iktiraf kedaulatan ataupun mengiktiraf negara baru bernama Israel yang dibina di atas dirampahnya tanah orang Palestin. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka berjalanlah Nabi Musa AS ke depan. Bila dia sampai ke tempat ada api tu, tiba-tiba kedengaran suara dia, Musa diseru. Siapa seru? Allah Ta'ala. Nudiya maknanya nida, maknanya seruan. Kalau nudiya, diseru. Kata kerja pasif kan. Dan siapa dia ke menyeru? Tapi ulama mengatakan bagi Allah Ta'ala lah. Bagaimana suaranya? Wallahu a'lam. Tapi Nabi Musa dengar lah, dia panggil panggilan, wahai Musa, macam tu ya, ya Musa. Lepas tu keluar suara lagi, inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya akulah Tuhanmu. Macam tu ya, ana rabbuk, akulah Tuhanmu,
fakhla'na 'alaik, bukalah kasutmu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, engkau sesungguhnya sekarang berada di lembah suci yang bernama Tuwa. Jadi begitulah tuan-tuan, ulama mengistimbatkan hukum ataupun mengeluarkan hukum daripada ayat-ayat Quran macam ni, dengan mengatakan kita nak solat kenalah buka kasut. Kenalah buka kasut, dibimbangi kasut itu ada benda-benda yang mengotori, kotor, jadi tidaklah sesuai untuk bawa ke solat. Namun begitu ada ulama lain kata boleh pakai kasut. Kenapa? Allah suruh solat tu dengan perhiasan kamu semua. Kan? Jadi antara pengajaran ialah fi asna'is salah aw 'inda dukhulil masjid idza kana fiha najasatun aw qazarun. Wajiblah mencabut, membuang, menanggalkan kasut, selipar ketika solat ataupun ketika nak masuk masjid sekiranya padanya ada najis atau benda yang kotor. Fa in kanat tahiratun jazat as-salatu fiha. Tapi kalau kasut tu bersih, harus solat dengan kasut. Jadi kalau kita pergi mana-mana kat negara lain ke, ada orang sembahyang pakai kasut, tu janganlah terkejut pula. Laqad qala ba'dul ulama, sehingga berkatalah sebahagian ulama, inna salata fi na'laini afdal, sembahyang dengan ada dua kasut itu lebih baik. Wa huwa ma'na qauluhu ta'ala khuzu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah perhiasan kamu ketika kamu pergi masjid. Jadi ada ulama yang berpendapat macam itu. Jadi mereka semua tidak pandai-pandai tapi mengambil ayat Quran. Tapi kalau dah terang-terang kotor, kena pakai ayat tadilah, ikhla'an alaika, cabutlah, buanglah kasutmu, kau berada di lembah suci dalam masjid. Jadi antara adab kita jugalah, adab nak apa ni, bersolat tu dengan Allah Ta'ala ialah iqtada adabul khitabil ilahi taklifahu bi khal'in na'lai. Ada adab apa ni, bercakap dengan Allah Ta'ala, beribadat dengan arahan Allah Ta'ala, cabutlah kasutmu. Fafa'ala fawran, terus Nabi Musa cabut kasut dia. Dalam satu berita dikhabarkan Musa AS terus mencabut kasut dia dan mencampak kedua-dua kasut itu di belakang lembah itu. Tak buang masa. Jadi tadi yang pertama, yang kedua tuan-tuan, sebelum tu lagi antara pengajaran yang saya dah baca minggu lepas ayat ni, saya ingatnya. Jadi saya naik pengajaran je lah, pengajaran saja, belum kita pindah ayat selepas ini. Yang pertama ialah pengajarannya daruratu ta'allum qasasul anbiya, perlu sangat belajar kisah-kisah Nabi ni dan membuat penelitian kepadanya untuk mengambil pengajaran. Quran menggesa kita di awal-awal berita tentang kisah Musa AS dengan sirah istifham, dengan gaya bahasa bertanya, hal ataka hadisu Musa. Dah sampai ke berita cerita tentang Musa, kamu tahu tak? Macam tu. Jadi nak tarik perhatian tu, maknanya sungguhnya kita ni belajar kisah Nabi. Jangan sampai tak belajar, jangan sampai tak tahu. Dia adalah istifham, tanya tu gaya bahasa bertanya, tapi nak cakapnya penegasan dan mewajibkan. Yang keduanya, ala zawji wajibul infaq alal ahli al-mar'ah, wajib atas suami memberikan nafkah kepada ahli mana keluarga, isteri lah, min ghiza'in wa kisa'in,
makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang boleh memanahkan badannya ketika kesejukan. Jadi pakaian apa semualah yang perlu supaya isteri itu menjadi selesa berada di bawah perlindungan suami. Oleh itu kata ayat ini, badara Musa alaihissalam ila zihabil fil lailah, bersegera Musa alaihissalam pergi di malam penuh dengan kegelapan itu untuk mencari sepotong api untuk memanaskan badan dan untuk lain-lain keperluannya. Dan dikatakan isterinya masa tu baru beranak. Jadi lagilah perlu pada kepanasan haba tu. Itulah tanggungjawab seorang suami. Allah tunjukkan, kalau tidak apa perlunya. Boleh tak ayat Allah Ta'ala tiba-tiba je cakap Musa tak nampak api apa, terus je tu orang, ya Musa berlangit sana. Boleh tak? Boleh kan? Tapi kenapa perlu cerita tentang Musa nampak api, Musa cakap kat sini duduk tunggu sini, saya cari api kat depan sana, kamu tunggu je dah ya. Moga-moga dapat kita panaskan badan semua untuk masak ke apa ke. Apa perlunya? Di situlah ulama melihat Quran itu banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya kat sini tanggungjawab suami. Seterusnya kat sini adapun pemanggilan Musa alaihissalam untuk mencari api tadi satu sebab pada Allah Ta'ala. Sampai ke depan tu datang suara Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, taklimullah lahu, maka bermulalah wahyu kepadanya dan bermulalah kenabian dan kerasulan dia. Itulah detiknya Nabi Musa terlantik atau dilantik menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebab kita orang biasa, kita tak turun ayat Quran, kalam Allah langit kat kita ni, kita orang biasa je. Nabi-Nabi yang dapat. Maka itulah dia detik pelantikan Musa sebagai seorang Nabi dan Rasul. Yang kelimanya, yang kelima ni kena baca ayat dulu. Itulah falamma ataha nudiya ya Musa. Bila mana Musa sampai ke tempat api itu, kedengaran suara memanggil dia, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddas. Tuah, sesungguhnya akulah Tuhanmu, kata kedengaran suara, bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di lembah suci, wadi tua yang suci. Ayat 12. Ayat 13 pula tuan-tuan, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku yakni Allah telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Bila nak pilih jadi rasul, arahan pertama Allah, dengarlah betul-betul. Fastami', kalau kita cakap dekat anak-anak murid, isma', mana dengar. Istami' ni dengar lagi, mana bagi perhatian, bukan dengar seimbang lalu, tak. Allah kata fastami', dengar betul-betul, lima yuha, dengan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nabi Musa ni dia sebenarnya dah terdidik beristerikan seorang anak pada Nabi, isteri dia tu Nabi Shu'aib. Jadi masalah ketuhanan ni bukanlah benda baru bagi dia. Masalah tauhid tu tentulah bapa mentua dia hari-hari dah ajar. Cumanya nasib dia dan amanah dia pegang menjadi seorang rasul itu, dia tahu malam tu lah cari api tu. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi ayat ke-14, innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Yang pertama, aqidah tauhid, anallah la ilaha illa ana fa'budni, aku tiada sekutu bagiku, fa'budni, sembahlah aku. Jadi ilmu yang paling penting dalam hidup kita adalah ilmu akidah. Kenal Tuhan biar betul-betul.
belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Almarhum Ustaz Samsuri dah khatam rasanya kitab akidah tauhid dia hari tu. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal terus buku tu, ada je kita letak tu, baca lagi, ulang, kaji balik. Topik-topik penting dalam ilmu akidah, ilmu tauhid tu telah dirangkum dalam buku tu. Jadi biasalah kita ni kalau lama-lama kita lupa dah. Dah dihurai, eloklah ulang kaji balik. Berikanlah ruang masa kita untuk memahami betul-betul ilmu akidah. Nabi Musa pun tiba-tiba terus la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budni, sembahlah aku, maka sembahlah aku, wa aqimis salat. Betul. Jadi tuan-tuan, lepas je suruh tu, wa aqimis solah, dirikanlah solat. Satu lagi yang kita akan lihat kesamaan dakwah Nabi Muhammad ataupun inti ajaran Nabi Muhammad terima dengan Nabi Musa terima pada ayat ke-15. Kita akan jumpa ayat Allah firman lagi sambung pada ayat tadi, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya as-sa'ah maknanya hari kiamat, atiyatun tetap pasti akan datang, akadu ukhfiha aku sengaja sembunyikan masa datangnya, litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk aku balas, supaya dibalas tiap-tiap orang itu dibalas dengan apa yang dia kerjakan dalam hidup dia. Jadi lepas je tadi cerita sembah Allah, jangan syirik, satu lagi keyakinan pada hari kiamat. Itulah awal-awal jadi Nabi, tak payah tunggu esok-esok. Time tu juga Allah Ta'ala cerita sebut tentang iman pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad pun sama juga perjuangan dia, yang mana orang-orang kafir kita dah sebut dalam surah-surah yang lepas kita baca. Contohnya surah Al-Kahfi pada bulan yang dulu, orang kafir dia ambil tulang-tulang tepi jalan tu, dia ramah sampai hancur. Yang dia kata, wahai Muhammad, adakah tulang-tulang yang hancur macam ni akan bertangkup balik jadi unta balik, jadi kuda balik ke? Dia nak gambarkan kesombongan dia, dia nak tolak akidah beriman pada hari kiamat. Inilah penyakit manusia, dia tak nampak hari kiamat, maka dia tak nak percaya. Jadi Nabi Musa lagi dah 1000 tahun yang lampau pun akidah yang sama, la ilaha illallah, patut aqimis solat, dirikan solat. Dan masalah akidah yang kedua lepas pada kita mentauhidkan Allah tu ialah beriman pada hari kiamat, as-sa'ah. Allah cerita terus hari kiamat itu bila tak tahu. Dalam surah Kahfi juga tuan-tuan, antara sebab turun surah Al-Kahfi ialah, kita dah baca dulu, yang mana orang Yahudi pergi ajak orang kafir Mekah, kau balik ke Mekah, kau tanya Muhammad tu bila kiamat. Tengok jawapannya macam mana. Jadi Allah balas, Nabi cakap esok aku jawab, gitu kan. Tiba-tiba lama wahyu tak turun-turun. Allah nak ajar Nabi Muhammad, apa-apa kena cakap insya-Allah. Jangan pasti macam tu dulu. Ya, besok confirm. Jangan macam tu. Jadi turunlah ayatnya. Bila dah turun, apa jawabannya? Yas'alunaka anis sa'ah. Kan? Mereka itu bertanya, wahai Muhammad, tentang masalah kiamat. Katalah, min amri rabbik. Kiamat tu urusan Tuhan. Aku tak tahu. Jadi orang Yahudi dah tahu dah, pasal mereka ni dapat kitab Taurat, Nabi Musa punya kitab. Itulah Nabi Musa. Di awal-awal wahyu turun kat Nabi Musa kat padang pasir Sinai, kat lembah suci tua tu, itu antara ayat pertama. Ni ayat 15 dalam surah surah kita ni, surah Taha, iaitulah beriman hari kiamat. Akadu ukhfiha, aku sengaja sembunyikan tempoh masa datangnya. Kenapa sembunyikan? Litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya aku akan balas orang manusia buat apa yang dia usahakan. Jadi kalaulah kiamat tu dah tahu, misal kata kiamat tu ialah hujung tahun ni, saya percaya tuan-tuan,
masjid ni penuh melempah sampai keluar, dan kita kena buat kanopi tambahan untuk menampung ramainya orang yang berzikir, beribadat, berderma. Masjid bukan dapat duit 5-6 ribu, kita akan dapat ratus ribu dan mungkin juta. Kenapa masing-masing dah takut hari kiamat ni? Saya baca berita dekat Afrika, negara apa, Nigeria ke apa, yang padrinya cakap semalam ke kemarin adalah tarikh turunnya langit terbelah, Nabi Isa akan turun, dia orang panggil Jesus Christ kan, dan mereka semua yang duduk kat hutan tu akan diangkat naik ke langit, ke syurga. Masalahnya sampai ke tengah hari, sampai ke petang tak buka langit, macam tu je kan. Jadi tuan-tuan baca berita, tuan akan jumpa kat Afrika baru 2-3 hari lepas lah. Dia cakap Nabi Isa akan turun, Jesus Christ akan turun, langit terbelah, dan mereka semua yang beriman dengan padri itu akan diangkat naik ke langit. Tunggulah sampai ke petang, maghrib malam pun tak buka macam tu lah juga. Ini penipuan. Padri itu dia memandai-mandai macam dia Tuhan. Allah kata akadu ukhfiha, aku sembunyikan, aku sengaja tak beritahu untuk uji kita ni. Siapa yang yakin dia akan beramal. Benda ni atiyatun, confirm, pasti akan datang hari kiamat kata Allah, tapi aku sengaja sembunyikan untuk aku uji kamu, siapa betul-betul beriman, takut hari kiamat datang dan amalan dicatat. Kita amalan akan dibuka balik di padang mahsyar besok. Siapa beriman, siapa yang setengah beriman, siapa tak beriman langsung, Allah sengaja sembunyikan. Dan di situlah Allah akan tahu siapa yang betul-betul beriman pada Allah. Kita ni masuk kategori mana? Moga-moga kategori yang beriman sepenuh-penuhnya lah, bukan yang kejap beriman, kejap macam tak beriman. Jadi tuan-tuan, antara ayat awal yang Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran, mana dia pergi ke depan tempat berehatnya anak isteri dia untuk dapatkan sepotong api. Tiba-tiba yang datang ialah bukan api, tetapi suara Allah Ta'ala menurunkan wahyu pertamanya Nabi Musa alaihissalam. Kita pindah pada ayat ke-16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Kata Allah Ta'ala, maka janganlah engkau wahai Musa, engkau dihalangi daripada mempercayai orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. Jadi jangan sampai Allah pesan, wahai Musa, kamu jangan sekali terhalang daripada beriman hari kiamat ini, kerana digoda mendengar bisikan orang-orang yang beriman. La yu'minu biha, man la yu'minu biha, orang yang tak beriman. Jadi Allah dah sebut awal tu, akan ada dan ramai orang yang tak nak beriman dengan hari kiamat. Sebab tu dia berani buat jahat dan lagi. Dia berani merompak, dia berani mencuri, dia berani untuk menidakkan hukum Allah. Di kalangan orang kafir confirm lah, di kalangan orang Islam pun ada banyak suara-suara yang tashwish, suara-suara yang meragukan kita, sampai kita jadi lalai dan banyak buat maksiat kerana terpukau ataupun terikut-ikut dengan mereka. Saya tengok sikit huraian Syekh Ahmad Sun Haji berkaitan ayat ini. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka orang yang tidak percaya kepada saat kiamat, malahan mengikuti kemahuan nafsunya, jangan sekali-kali memalingkan engkau wahai Musa daripada mengenangkannya agar engkau tidak binasa. Huraian, janganlah engkau mengikut perjalanan orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Jangan kita ikut. Dah tahu orang tu kafir ataupun sekular yang tak layan tentang hukum-hukum agama, kita masih merujuk-rujuk dia dalam apa-apa hal.
Kita masih merujuk dia, menjadikan dia sebagai orang yang kita kagum, orang yang kita dengar cakap. Jangan, kata Allah, supaya engkau tidak kecewa hingga binasa, dipalingkan oleh orang yang mengikut hawa nafsunya sendiri dan menentang perintah atau agama Allah. Orang yang mengikut kemahuan nafsu dan kelazatan dunia yang sementara ini pasti akan derhaka kepada Allah Ta'ala dan pasti akan binasa. Itulah kita, tuan-tuan, dalam hidup ni akan ada, kita selalunya tidak akan ikut orang yang lebih rendah daripada kita dari sudut ekonomi, dari sudut pelajaran atau dari sudut pangkat, dari segi kuasa politiknya. Yang kita ikut ni pasti orang yang berpengaruh, pasal dia cakap dia, dasar dia boleh mempengaruhi kita. Allah dah pesan kat Nabi Musa, kalau ikutkan Nabi takkan ada pengaruh kot. Jadi ayat ini turun bukan untuk Nabi seorang. Ayat ini al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat turun, pengajarannya umum lafaz ayat Quran itu, bukan sebab ceritanya Nabi Musa terima ayat, dekat Nabi Musa je lah, kita tak terlibat. Tak, bukan gitu. Ayat ke-17 pula, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala tanya, ini macam sembang, tuan-tuan ya. Siapa-siapa belajar ilmu balaghah mesti dia akan jumpa ayat ini dihurai dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Dia panggil at-talazzuz bizikri, ataupun italatul kalam, memanjangkan cakap untuk rasa seronok dapat bercakap ni. Macam kita kalau jumpa orang besar, kita rasa kita nak bersalam dengan dia lah, kita nak ambil gambar lah, nak selfie lah, nak sembang lah. Kalau dia sembang lama dengan kita, wah seronoknya, terasa hebat kan. Datuk Tan Sri tu ataupun apa ulama tuan guru tu duduk sembang dengan kita. Ini ayatnya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apa benda ke yang ada di tangan kanan engkau wahai Musa? Allah tanya pula Nabi Musa, kat tangan kau tu ada apa Musa? Nabi Musa jawab, qala ya Allah, inilah tongkatku, atawakkau 'alaiha, dengan dia aku apa ni, apa panggil apa, bertelekat kat sini terjemah, aku bertekan ke atasnya. Maknanya itulah kita menampung berat badan kita, kita letak kat tongkat tu. Ghanami, maksudnya dan dengannya pula aku pukul daun-daun kayu supaya gugur dimakan kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku tongkat ini banyak lagi guna yang lain. Jadi tuan-tuan, setelah Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana dia mengajak Nabi Musa bercakap sebaik-baik saja, Nabi Musa itu melihat api yang bercahaya, api di sebatang pohon yang hijau, lalu melantik menjadi Rasul serta mewahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan diperintahkannya supaya mendirikan solat, sebab dengan solat merupakan satu jalan untuk mengingati Allah Ta'ala, dan solat itu juga merupakan ibadah yang khusus, mesti dikerjakan. Jadi kalau kita kena semayang, Nabi Musa pun kena semayang, kena solat juga. Cuma berapa kali tu wallahu a'lam lah. Mungkin ada kitab cerita, saya tak jumpa lagi lah, mungkin ada, kena baca kitab besar lagi lah. Kemudian diberitakannya pula bahawa saat kiamat itu pasti datang untuk memberi pembalasan. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Jadi hari ini kita buat program maksiat, confirm ramai orang datang kan. Kalau buat program memancing, karnival memancing Tanjung Karang, tempat pertama hadiah sebiji motosikal, sebiji kancil, katakan kereta Viva ke apa ke, Alza ke, confirm beribu orang mancing. Tetapi yang menang seorang dua je, yang lain tu confirm tak dapat, pasal hadiah main tu pun, tetapi orang tak kira. Dia tetap berharap dialah orang yang pada 10,000 tu dialah orangnya. Pergi sampai ke petang orang lain yang menang. Itu janji dunia.
janji dunia, dapat hadiah hebat, mancing. Ini janji akhirat tak banyak orang yang teringin. Pasal dia beriman pada benda yang gaib, beriman benda yang tak nampak dengan mata pun. Kemudian dia beritakannya kepadanya bahawa saat kiamat pasti datang untuk memberi pembalasan, yang baik dibalas dengan baik, yang jahat dibalas dengan jahat, dengan pembalasan yang setimpal. Lalu disusul pula Allah Ta'ala pula ayat ini, dan berikutnya dengan menerangkan tentang beberapa mukjizat yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada Musa AS sebagai tanda kenabian dan bukti kerasulan. Mula-mula disebutkan tentang tongkat yang kemudian dikemukakan berupa pertanyaan, dan apakah yang ada di tangan kanan engkau wahai Musa. Tuan-tuan, kisah ni panjang lagi. Nanti Nabi Musa ni masa dia berhadap dengan Raja Fir'aun, Nabi Fir'aun lawan dia dengan pakar-pakar sihir dia, kan. Kalau zaman sekarang teknologi, maka tongkat itulah yang menewaskan ahli sihir. Tiba-tiba ahli sihir tu bersujud ramai-ramai, dan tu apa masuk Islam masa tu juga, beriman dengan Tuhan Musa. Sampai Fir'aun bengang. Dia kata, berani kau masuk, dihukum bunuh. Nanti tongkat tu juga yang berguna laut merah, laut Kalsum tu menjadi jalan raya yang terbuka lebar sampai ke seberang sana. Tongkat tu juga lah yang digunakan oleh Musa AS untuk memukul batu yang sehingga terpancung 12 mata air untuk 12 suku kaum Bani Israel. Jadi tongkat ni penting peranannya. Dia Allah bagi power kat situ, ada banyak mukjizatnya. Maka Allah tanya di awal-awal pelantikan Musa sebagai rasul, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa benda kat tangan kanan awak? Maka Musa jawab, ini tongkat saya ya Allah, saya bertekan dengan dia, saya pukul daun-daun kayu supaya gugur, dia makan kambing saya, dan banyak lagi gunanya. Macam tu. Sembang pertama kata orang, perbualan Allah Ta'ala dengan Nabi yang disayangi, yang Allah berikan beban berat pada Nabi Musa. Nabi Musa ni Nabi yang sangat sabar dengan kerana jahat kaum Bani Israel. Antaranya saya sebut kat sini, Nabi Bani Israel menuduh Nabi Musa tu ada penyakit burut, telur besar, anunya besar, kan? Macam lagi dia orang menghina Nabi Musa, Nabi dia sendiri. Dan Al-Quran juga sebut, bila sampai ke negeri Palestin, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, perintahkan supaya kaum dia pergi masuk perang melawan kaum yang badan besar tu. Maka mereka kata, izhab anta wa rabbuka, pergilah Musa dan kau dengan Tuhan kau berperang, nanti dah menang kami masuklah. Maka terbatallah janji Allah Ta'ala nak berikan bumi Palestin pada Bani Israel dengan kerana kederhakaan mereka. Tapi mereka cerita yang ayat Allah janji, ini al-ni'ad, bumi yang dijanjikan untuk kami ambil rampah pada orang Arab Palestin. Kita nak baca yang Allah Ta'ala laknat mereka kerana kederhakaan. Yatihuna fil ardi, mereka tu sesat di padang pasir 40 tahun, 40 sana, kan? Sampai mati, sampai habis keturunan yang tu, bangkit generasi baru. Punyalah mereka dihukum kerana mereka mempermain-mainkan, mengejek Nabi mereka sendiri. Segala benda yang diorang tak ada tak buat, habis dibuat dekat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni bertahan, sabar je. Sabar je dia dengan abangnya Nabi Harun alaihissalam, membawa kaum yang menjadi hamba pada Fir'aun, diselamatkan perhamba, masih melawan lagi. Belum cerita yang orang buat batu pada emas tu, dia cairkan emas jadi macam anak lembu. Mereka semua lembu. Ini Hindu. Pasal Hindu semua lembu, Yahudi Bani Israel kat padang pasirnya pun semua lembu. Dia ada kaitan sejarah macam tu. Kita habiskan sikit ayatnya, sikit lagi. Yakni Allah Ta'ala menanyakan apakah benda yang berada di tangan kanan Nabi Musa AS, padahal Allah Ta'ala telah pun mengetahuinya. Buat apa tanya? Tiada lain tujuannya ialah untuk menerangkan pada Musa bahawasanya
Tongkat itu mengandungi kelebihan yang besar dan untuk menerangkan walaupun merupakan tongkat, tetapi apabila ia nanti boleh menjelma menjadi ular, tahulah dia akan kelebihan tongkat tersebut yang tak terduga sama sekali oleh fikirannya. Tongkat itu boleh menjelma menjadi ular besar yang akan menjala dengan cepatnya, dan apabila dipukulkan pada laut, laut itu terbelah, boleh dia lalui menjadi lebuh raya. Dan apabila dipukulkan pada batu, maka memancarkan air. Mukjizat ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala dan tentang kebesaran Allah, kerana dapat memperlihatkan benda yang begitu remeh tidak bererti tapi menjadi satu perkara yang sangat besar manfaatnya. Begitulah cara Allah Ta'ala mengajar hamba-Nya, dengan menanyakan satu benda yang kurang bererti tetapi sebenarnya sangat besar kelebihan dan mukjizatnya. Jadi malam ini tuan-tuan, kita akhiri dengan jawapan Nabi Musa pada ayat 18. Nabi Musa kata, inilah tongkatku, aku bertahan dengan dia, jalan ke sana ke sini, aku guna untuk bersama tengah menggembala kambing aku. Jadi apakah huraian lanjut ayat ini? Tak sempat masa. Kita maghrib isyak ni masih kita setengah jam saja. Nak cerita banyak memang tak sempat. Itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.